Kita berada di Spice Bazaar ataupun Egyptian Bazaar yang dibina pada kurun ke-17, yang ditaja oleh Hatis Turhan Sultan, ibunda kepada Sultan Muhammad yang keempat. Dibuat daripada hasil perniagaan antara wilayah Mesir, antara wilayah Turki yang kaya iaitu Mesir, dan dijadikan sebagai tempat Spice Bazaar, pasar rempah, ratus rempah-rempah yang macam-macam, dan sehingga sekarang masih lagi ada. Yang ni Jamek di sebelah sana, dan di sini adalah ataupun sebelah ni adalah Spice Bazaar, Egyptian Bazaar di Istanbul. Ini antara tempat lawatan destinasi wajib sesiapa yang hadir ke bumi Turki di Istanbul sini. Cuba tengok ni, tuan-puan, dia di tengah-tengah pasar-pasar, tapi bazar ni memang buka, dan tuan-puan bila datang, ini antara tempat yang terbaik yang tuan-puan kena datang. Bersama dengan Mursyid Ahmad Muhammad, kita akan bawa ke tempat ini juga. Tengok, dibina pada tahun 1664 kurun ke 17, tuan-puan. Sama dengan Mursyid Ahmad Muhammad, kita nak masuk ke dalam. Tuan-puan nak ikut series dibaca kita, nak ikut kita punya group series, nak ikut kita punya private pun boleh, insya-Allah.